Saudara, kembali lagi dengan aku Azawolf. So kali ni aku akan main game Little Nightmares Mobile. So for the first time aku main game horror. Ni bukan first time, ni second time aku main game horror yang bukan dari Roblox. And ini adalah game yang pernah famous satu ketika dahulu. Daripada sampai sekarang aku tunggulah dia punya continuous dia, iaitu Little Nightmares 3. And aku baru nak main. You know, dah bertahun lamanya benda ni aku layan waktu aku mau darjah berapa. Bukan darjah, waktu aku darjah lah. Darjah 1 rasanya aku layan benda ni. Tapi sampai sekarang Form 4 baru aku main. Can you imagine? Mungkin sebab aku tunggu kat mobile lah kot. Tapi tak apa. So let's go menyaksikan Nightmares apa? Mimpi ngeri. Okay. So nak kena buat apa ni? Okay, save dulu. Okay. Okay. Alright. It will be okay. Mungkin aku terasa kekok sebab aku tak pernah main game ni lagi, and sebabkan aku main kat mobile. Okay. Berlari aje lah aku ni, sis. Dia memang berlari ke dekat Little Nightmares 1 ni? Patung apa ni? Telegram. Easter egg. Easter egg, bye. You know, jarang tu aku buat Easter egg. Memanglah jarang sebab aku main game serang Roblox je. What the heck is that? Jangan crouch. Chill, sis, chill. Ni siapa pula bunuh diri ni? Ni. Gapai kaki dia, sis. Tinggi tu orang Oh, ada kursi tak nak pakai. Ada kursi tak nak pakai. Alright. Lagi mana ni? Buka benda ni. Grab lah.
Apa tu? Oh, kena panjat. Aku ingatkan apa tu. Sorry lah. Dah lama tak main. Bukan dah lama tak main, tak pernah main. Okay. Weh! What the hell, man? What the heck is that? What the heck is that? Oh! Oh! What the heck is that, man? Don't get near to me. Don't get near to me. Cepatlah. Kau buang tu biar apa? Hey, aku lah asyik sini. Tunduk. Aku bukan ni tau. Aku tak terbiasa lagi dengan ni. Oh no. Bro, what the heck? No, don't catch me, bro. Don't catch me, please. Whoa, what the hell, man? Don't cepat. Sis, let's go, sis. Dude, don't die, man. Don't die. Ah, yeah, safe. Safe first. Naik, santai. Wah, aku lah. Gelap ni. Careful. Dia terlanggar dinding. Oh! Manalah aku? Siapa je nampak tak ada lantai kat situ, weh? Oh. Oh, dia save kat sini, bye. Oh, shit! Oh, I'm jump to it. Jump. Hup. Okay. Tolak. Let's go. Hup. Okay, so kalau nak panjat atau tarik apa-apa, kita kena grab dulu. Kalau tak grab, dia tak jadi. Okay. Hup. Okay. Tengok dulu keadaan. Ni boleh masuk ke? Tak boleh. Oh. Be careful. Sini. Ke sini. Okay, pegang. No, man. I need to do it faster. Tak,
Ini boleh di sana ke, dari sini ke sana agak boleh lompat tak? Ni kalau aku lompat ni kan. Oh, boleh lompat. Oh, tersepit pula. Dia game ni boleh slide ke? Dia tak bagi button slide ke apa? Oh man, dosa ain itu. Jangan cakap aku kena ulang balik dah awal. Oh, okay. Baik. Oh. Right. Let's go. Ah, nak fight lawan Mamat ni lah malas ni. Okay, guys, sampai dalam video tu kali ni. No. We go through. Tak gentleman lah kalau ni. Ni ada listrik. Kena atas. Tak payah lalu ini. Mati kan. Ingatkan boleh. Aku try dekat-dekat tadi. Elok je. Berdiri tiba-tiba. Oh tu, ya Allah, tak nampak. Pintu ni halang. Yeah, I forgot to. Bau-bau bahaya. Terkejut aku. Siapa main kereta api kat sini? Hai, macam mana aku nak lepas?
Ada wire lagi tak? Ke... Alright, aku dah faham. So ni macam tadi lah, kena cepat. Mati. So kena cepat. We need to go faster. Okay. Okay, I'm gonna fast here. Right. Dia dah masuk ni, timer. Alright, good job sis. Memang. Okay. Kita tengok apa je ke depannya. Sumpah weh, aku tak ingat apa babak depan ni. Oh no. This. Oh. What's that? How can I go there? Nak panjat ikut ni. Sini ke? Oh. Okay. Woi. Stop. Ada laluan ke situ? Yo man, I didn't notice man. How can I know? Aku akan katil tu rapat sikit. That's why kalau ada hantu jangan gelabah. Okay, jangan gelabah. Okay. Go on. Where's going? Alright.
Negara kutiak. Negara kutiak tadi. Tikus. Tikus pun ada. Oh man. What the hell? Oh lapar. Makan tikus tadi. Ada tikus tadi. Makan lah. Tikus tadi. Ada tikus. Tikus. Oh lapar. Lapar. Tu ada mangkuk. Lauk apa dalam tu? Aku nak bubur. Siapa tu? Aku nak sikit bubur kau. I wanna your porridge. Kau nak bagi ke? Give me your porridge. Tak apa porridge pun tak apa. Yang penting dapat makanan. Makan. Makan lagi. Lega. Mantap kali. Okay. Thank you bro. Thank you. Lonely ke bang? Jangan lagi tu. Tapi kan, I think sampai sila video untuk kali ni ya. So I know it's kinda short, but I think I need to stop here because I'm enough. Okay. Dapat pala aku speaking ni. Okay. So aku dah cukup. Aku dah nikmati keseraman ni. And kita akan jumpa di part 2. InsyaAllah kalau aku rajin, aku akan upload secepat mungkin. Tapi you know, aku asrama. So see you soon in this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bye.